Okay, tengok soalan dia. Soalan dia berapa? Baca kelas soalan dia. Okey, mula-mula kita tolak dua nombor ini dahulu. Okey, kenapa? Sebab satu tu bukan ada tak ada pecahan. okey, sebabnya kelas kita nak samakan penyebutnya mudah. Okey, sekarang ni kita nak jadikan penyebutnya berapa? Darab 7, darab 4. Okey. Kelas tengok macam ni. Okey, sebab kamu dah pandai sipir, kamu tahu sipir 4 dengan sipir 7 tak ada ganaan sepunya terkecil. Tak ada, jadi kita pun darab silang. Maksudnya 4 darab 7, 7 darab 4, okey, 7 darab 4, 6 pun darab 4, betul? Okey, 4 darab 7, 1 darab 7. Okey, kemudian kelas Sumayyah macam mana? Okey, kemudian kita darabkan dia dulu. 4. Okey. 7 per 28. Tolak. Tolak 1. Okey. Okey. Jadi macam mana nak buat? Okey, tolak dulu. 7 tolak 24 boleh tak? Tak boleh. Kat sini. Kat sini, okey. Cikgu ambil dahulu Cikgu keluarkan dulu dua ni dulu jap. Cikgu keluarkan dua ni dulu untuk bagi kamu faham. Maksudnya 4 7 per 28 tolak 24 per 28. Okey. 7 tolak 24 boleh? Tak boleh. Kita bagi pinjam. Macam mana nak bagi pinjam tu? Kalau nak pinjam satu je boleh. Okey, pinjam 1. Okey. Pinjam 1. Kita tengok kawan kamu cakap pinjam 1 daripada 4. Jadi berapa? 3. Lepas tu 1 letak sini. Betul? Salah. Ini nombor bulat, ini pecahan. Dia tak boleh bagi pinjam macam itu. Tengok sini cikgu. Tengok cikgu pula. Tengok sini kelas. Kita buat V. Kita pinjam 1, jadikan pecahan, tinggal lagi berapa? 3. Bagus. 1 tadi jadi apa? 28. Pandai. Okey kelas, 28 per 28. Okey. 28 per 28. Okey, kelas awak tahu tak ini adalah dalam satu nombor yang sama. Okey, sekarang ni kita bagi pinjam 28 per 28 kepada 7 per 28. Maksudnya 28 tambah 7. Jadi berapa? 35. Jadi berapa? 35. Okey, kita salin balik kelas, Kita salin balik. 3. Okey. 35 per 28 tolak tolak 24 per 28 tolak 1. Okey. Lepas tu 35 tolak 24 tinggal berapa? Berapa? 3 11 per 28 tolak 1. Okey. Sekarang ni macam mana nak tolak? Satu tu tolak nombor 13. Okey, bagus. Satu tolak nombor bulat. Kenapa 3 tolak? Okey. Nombor bulat boleh tolak dengan nombor 3 tolak 1. Tinggal berapa? 2. Jadi salin balik 11 per 28.